Pernah tak kau terfikir kenapa sesebuah sekolah itu wujud? Dan kenapa ia diberi nama begitu? Inilah Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam. Terletak di Seksyen 7 Selangor. Sekolah ini dibuka pada tahun 2002 untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak di kawasan sekitar dan membantu komuniti membentuk generasi yang cemerlang. Nama sekolah ini diambil sempena kawasan ia berada, iaitu Seksyen 7 Shah Alam. Sejak penubuhannya, SMK Seksyen 7 menjadi pusat pembelajaran penting bagi penduduk setempat. Bukan sahaja mendidik akademik pelajar, tetapi juga membina sahsiah dan semangat komuniti. Selain pembelajaran, pelajar juga aktif dalam kelab, persatuan, unit uniform dan sukan. Dengan sokongan fasiliti sekolah yang lengkap seperti makmal sains, makmal komputer, perpustakaan, dewan serbaguna, padang dan gelanggang sukan. Kesemua ini dapat membantu pelajar berkembang bukan sahaja dari segi akademik, tetapi juga fizikal, sosial dan kepimpinan. Kalau kau nak tahu dengan lebih lanjut tentang sekolah-sekolah hebat di Selangor, jangan lupa follow, komen dan share video ini.